Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke vlog saya. Geram aku. Lama tak buat vlog. Hai guys, selamat datang. Dan kini saya kembali lagi dengan satu lagi vlog, iaitu di mana I akan pergi macam nak cakap short getaway. Tapi kali ni percutian lelaki sahaja. Nampak tak, sebelum ni I bercuti dengan kawan-kawan perempuan I je, dengan campur lelaki perempuan ke apa ke. Kali ni kita pergi percutian lelaki sahaja. No girls are allowed. Sebenarnya percutian ni random gila. I hantar dekat group I dengan Khairul Aming, dengan ada a few my friends juga. I hantar di satu tweet ni. Nampak tak? Dia cantik gila dia punya pemandangan ni. Dia Airbnb dekat Kuala Kubu Baru, Selangor tau. Lepas tu kami pun macam random gila, macam okay, kau free tak Isnin Selasa? Isnin Selasa free tak? Okay, I pun okay, I free. Tak ada shooting, tak ada apa so far. Tak ada meeting ke, tak ada apa. Memang free. Lepas tu kita semua free, and then kita terus book. Jadi marilah kita kemas, and then kita tidur. Esok kita bangun, kita bersiap terus. Jom. So, selamat hari kejadian, hari Isnin. Jadi hari ni kita dah sampai dekat rumah Aming. Kita nak siap-siap dah, ni light. Takutlah kita semua plan all black hari ni. I bawa luggage. Kini I punya luggage. Ini adalah barang-barang kita nak pergi. Nampak tak? Pada satu hari tau. Lagu dia, peninglah lagu dia. Padahal nak perginya 2 hari 1 malam je. Tapi kita buat YouTube. Tengah sangat lah, takutlah Nur Cahaya. Ya, nak kita saya hari ni. Bising lah kau ni. Hai Azim. Hai. Kamera baru ke? Tak adalah. Baju baru. Siut. Aming dah siap masak nasi tau. Buka sikit, tunjuk sikit kepala otak dia. Kita nak buat nasi goreng, betul tak? Betul. Sekarang ni nak masukkan ni. Macam nak buka ni. Aku busy buat vlog. Kau janganlah mati kan, tak sempat pergi. Habis aku duduk mana? Depan. Aku duduk depan, kau duduk belakang Aku kereta sana. Habis siapa kita sini? Kemer, kau Dengan Ming. Kamera baru ke? Wah, tak adalah. Kasut kita geng. Kita geng kasut sama lah. Yes. Okay, sekarang kami dah bergerak. Tapi kita singgah R&R je sebab tak makan lagi. Tapi kita beli Starbucks. Okay, dah. Tengok ni. Bagi ice green tea latte venti 2, tapi satu tu dalam tumbler, satu lagi dalam cup biasa lah. Saya dia tu dan tak. Lepas tu ice latte. Kemeh. Hai Kemeh. Hai. Tak, tak itu sabar. cup betul. Asbab. Tengah rekod. Biar. Nanti copyright lah muzik kau. Kau ganti muzik baru Singgah pula kita singgah KFC. Sebab kejap lagi apa? Tak ada makanan Tak ada, kita nak masuk area hutan dah Kita lepas masuk ni. depan, kita masuk area hutan. Naik bukit tu macam ni. Ya ke? Tapi aku dah masak nasi. Bodoh lah. Bangang. Ni ada. Ni ayah, kau masak nasi. Alah, tak kira angkat. Kata aku dah Tak payah, aku dah tunjuk tadi dah. Aku terkejut, bodoh asal kau nak bawa nasi. Aku punya buat nasi goreng. Kan perangai mak-mak. Sebab I punya dah fikir macam nak buat apa baju kan. Dia dah bawa sos tiram lah. Dah bawa tu lah. Aku macam bitch, relax. Macam tu kan. Tapi yang penting, tak sabar BBQ malam ni. I can't wait. Ada Air mineral saw. Air mineral saw, gula sepaket, lepas tu air batu. Air batu. Hijau. Asya. Yeah man. Kita singgah lagi sekali beli ais. Jajan trip yang tak plan. Ya, masalahnya kan 2 hari 1 malam je tau. Kita bawa macam-macam, macam duduk seminggu. Kita kena pergi seminggu. Bodoh. Ingat. Tak nak beli bang? Ingat jual jeruk. Sekarang kita dah sampai. Tapi mana nak zoom ni, kamera aku bodoh ni. Pagar dia tutup. Takut salah jalan ke? Let the purge begin. Bodoh lah the purge. Tak nak lah aku mati lagi. Kita sedang menaiki bukit yang tinggi. Oh my god, Abang Rajan for life. Abang Raja, kita ada escort. Nino. Angsa me please. Babi lah. Okay, kita akan tok jalan dia ala-ala Genting Highland. Semalam aku you tak angsa. Bodoh lah. Kau ni takutlah lawak 30-an. We very tinggi-tinggi, you know. Oh my god, rasa macam vibe Cameron Highland. Cameron Highland walaupun dekat Selangor tapi je. Tapi panas. Malam ni sejuk ni. Wow, this
Lawa tu. Oh my god. Kalau buat drone ni, oh my god. Bukan bawa ke? Memang ada pun. Foto lah. Okay, sekarang ni kan masalahnya panas. Salah pakai baju. Kita dah sampai ya. Ini kita punya cabin, nampak tak? Cabin in the woods. Bodoh lah. Oh, ni ke jalan dia? Yep, jalan ke bawah. Aku rekod macam makcik sangat. Okay, ini dia punya jalan. Wow, tak creepy Sampai ke sana. Nak IG story satu tak? Weh, this is so cool. Wow, it's fucking down. Cantik ke? Dah masuk ke? Ya ke? Tak nak buat apa. Okay, ini dia punya entrance. Kau nampak tak? Takut. Ya ke? Jom kita buat house tour. Kita bawa sampai bawah. Ni kita punya Airbnb. Ni dekat Selangor je tau. Dekat hulu Selangor. Dia really hujung-hujung Selangor. So we tak rentas negara. Negara. Negeri. Wah, look at the kolam. Tak apa. Weh, jauh gila nak pergi kolam tu. Ini je asal turun. Tapi nak naik balik. Aduh, meninggal. Tak apalah. Kita masuk Airbnb tu. Bismillahirrahmanirrahim. Excited. Itu ada tempat chill-chill. Alah, kena buka kasut Selamat datang. Oh my god, cantik gila. Wow. Boleh. Kejap, aku kena buka kasut. Okay, ini dia punya tu. Oh my god, dah makan? The hell. Woo! Oh my god. Kejap. Aku excited, aku tengok buat vlog ni. Ah! Oh my god. Weh, cantik gila. Mantap Pak, bukan Pak Abu, Pak Ahmad terus. Weh, cantiknya swimming pool. Kejutlah kau ni. Ada tanda harga lah. Ada butang lebih kat kau punya ni. Bodoh, aku tak buang lagi ke? Weh. Kita boleh swimming. Best je. Aku nak menjerit. Boleh jerit ni. Aku sunyi. Tapi kena tersunyi. Cantiknya kita masuk balik. I want you guys to see. Kita bila air dia. Bila air dia okey. Hai. Kita YouTuber. Ni bilik mandi. Mana mandi dia? Oh, not bad. Okay. Okay. Wow, amazing. Full style. Cantik gila. Dia terbuka. Ni malam-malam agak seram lah, tapi Syam, I don't care. Betul tak? Bekerja. Betul. Kerja tau? Yang ni relax je. Penat drive ke abang? Oh yes, it's me. Saya jumpa tukang masak terkenal dunia. Okay, lepas tu kita ada Tembung pula. I suka gila view dia. Oh my god. Oh, love. Okay, ini kita nak ke swimming pool dia. Weh, takutnya. Kenapa dia tak buat slide? Faham tak? Kalau aku macam ni, kalau yang bodoh-bodoh ni jatuh ni. Ni kalau macam yang memang la boom jatuh. Mampus. Kita turun. Pening lah, pusing. Sabar, aku mencungap ni. Weh, cantik bodoh swimming pool dia. Ni nak naik balik boleh meninggal ni. Wow, cantik gila. Yes, malam nanti kita bawa party buih. Buih tak ada. Sana kena. Janganlah, hilanglah, takut. Wow, cantik gila. Look at the swimming pool tu. Dengan dia punya view dia. I wanna cry. Okay, dia part swimming pool dia dah habis dah. Ni part yang nak naik balik ni. Astaghfirullahaladzim. Tengoklah jalan dia. Woo. Dia pusing Abang Syamil. Kemeh, kau okey tak? Sabar, aku naik atas tu tembang kau. Kita macam senang bersama-sama ambil gambar pun together. Abang, wah. Abang kita flip hair lah. Diam. Okay, ini tangga dia. Saya cuba. Kemeh ni tangga dia ke? Takutlah. Okay, dah berjaya naik. Weh, Ya. Ui, tu frog. Ya, tu frog. Wow. Damn. Cantik siut. Emosi. What a mood. Cantiknya gambar. Allah, burung berbatuk. Wow. Ya, sama baju lah. Siapa tu?
Sekarang kita tengah photoshoot. Abang? Abang sihat? Bila? Lihat mereka. Ni kita punya videographer. Tak nampak lah. Ini dia. Abang? Ya. Pre-shoot wedding. Okay, sekarang ni kita tengah fikir untuk shoot. Yes, itu dia drone. Drone hilang. Mana dia? Mana dia? Tak nampak lah. Kecil. Kita banyak-banyak, kita tak banyak bateri. Apa dia? Apa dia? Tengok. Abang? Drone. Mana drone? Tak nampak lah, tak nampak. Tak ni dalam kamera kau. Okey, tu nampak. Tu dia. Mana dia? Tengok elok, jangan langgar. Tak nampak Yal? Oh tu. Kat mana? Hi. Okay, so kita nak record sekarang. Nanti kita saksikan. Tu jauh dia. Kita baru lepas shoot tadi. Tu dia. Hilang. Dah. Dia. Okey, dah relax ni semua. Datang balik. Macam nak bagi datang balik? Datang balik. Bodoh. Itu dia sampai dah. Depan lah. Ambil Kita punya pertolongan. Kenapa dia angguk-angguk geleng-geleng? Tell you what, some folks really don't listen. Jalan. Hai semua. Okay, sekarang kita tengah shoot. Tengah shoot. Nanti macam-macam sikit kat sini kan. Lepas tu yalah tu dah cerita dia. Kita tengah shoot. Dah ke? Dah habis dah. Dah habis dah? Okay, dah habis. So kita tunggu outcome dia nanti. Sekarang ni kita nak pergi mandi kolam. I bawa speaker, bag. Mana ada bag? Speaker. Aku bawa tuala ke? Alamak, cik tak tuala. Alah, tu lah aku. Tu tuala. Tutup apa tak muat. Tak boleh tutup. Okay, jadi gelap. Okay, so marilah kita pergi mandi kolam. I bawa speaker. Tuala tak bawa, but lantak lah. Ya ke meh? Jom. Dah pergi je? Jom, dah habis. Okay, let's go. Bodoh lah. Sekarang kita dah nak mandi. Malu. Mana lain ni? Kenapa tak batu yang aku tanda tu? Mana? Batu mana? Kalau tengok kat situ kan aku pecahkan rekod aku. Mana? Aku. Alah, pecahkan rekod nak lumba berenang. Sejuk. Kat hutan ni kalau mandi malam ni takut. Tu. Tak habis lagi. Macam. Dapat lagi. Okey, so petang ni kita berenang di tepi muara. Kenapa anda tak mandi? Anda kenyang ke? Brother kerja. Kerja brother. Banyak kerja ada duit. Bodoh. Lompat. Tapi kena seorang. Alah bodoh. Macam bodoh. Lompat. Okay, kita dah habis mandi. Bye. Dan muka dah barat mampus. I lupa bawa tuala. Jadi I lap pakai tisu. Lambat lagi. Okay, so lah kita naik atas, jom. Okay, sekarang ni kita orang semua dah mandi. Dah siap. I pun dah basuh rambut. Tadi mandi kolam, kotaklah rambut aku jadi kesat. Teruk. Apalah, nanti kita pergi salon. Okay, jadi kita pergi melawat kawasan BBQ kita. Kita lihat. Aizat, sila laporkan apa yang sedang terjadi. Taca, betul. Bodoh lah. Kat ni semua orang tengah busy membantu untuk buat BBQ. Engkau membantu tak sekarang? Membantu Aku bantu. merakatkan memori. Faham. Kita nak bonfire lama malam ni. Kita nak bonfire? Ya, itulah kita punya BBQ. Where's the nasi goreng? Tu atas meja. Mana ada? Oh, kita nak tengok nasi goreng. Wah, abang lighting. Saya tiang lampu. Bodoh lah. Wow. Ni nasi goreng apa? Nasi goreng nyet. Salah. Nyet. Okay, ini dia. Wow. Amazing. Berapa ekor kau perap ni? 3 ekor. Wow. Masa tinggi sangat benda ni. Agak tak ada turun lah. Basically It's hard to. Aku pun rasa macam tu sangat. Dia tak Basically Amin cakap dia punya ayam ni satu sate. Alah, bising lah vlogger sana tu. Kita pun nak buat juga. Kita tengah buat interview ni. Oh, okey, maaf saya maaf. Kita ambil kita punya vlog kat sini. Weh, terang lah ayam ni daripada syurga. Okey, dapat dah. Alah bising lah yang vlogger yang belah sana. Alamak, suka hati saya lah. Semakin ku sakit. Ya. Ni babai siapa tu? Zana. Oh, Lah, Zana. Bodohnya aku salah lirik. Oh, Rozana. Zana siapa? Okay, ini adalah behind the scene. Okay.
Kira. Single lah. Kini standing. To go. Kini standing. Dia Aku dah tengah semua cakap apa. Aku nak ini yang usik. Sebab punya. Kau naik mana? Kau naik mana? Aku yang ni. Apa tu? Ni aku dah sentuh dah. Tengok sebut. Aku dah sentuh ini. Ni aku punya. 19. Ni akunya. Aku sentuh gak. Bodoh lah bergaduh ayam. Ni punya kita punya menu. Apa dia nasi goreng? Nasi goreng nyet. Nasi goreng nyet, ayam bakar nyet dan semua nyet-nyet di sini. Ayam hangus lah. Ayam hangus? Viral. Viral. Okay, kita ada pesanan. Apa tadi? Apa tadi? Okay, kita akan buat live ASMR. Okay. Tak nak takut. Sekejap lagi je. Kita buat live ASMR. Ini makan ini. Kau dengar dia cakap Cakap sekarang. Makan juga. Okey, jaga berat badan masing-masing. Dia tukar ayam kan? Tadi kau cakap kalori. Dia tunjuk kat aku. Ini semua poyo. Okay, yes. Lihatlah. Ya, cantik siap. Okay, sekarang ni kita orang tengah shoot saja macam shoot have-fun sikit. Cuy. Okay, tengoklah ya. Dikit barat punya geng. Aku kira lah. Aku kira Okay. Satu, dua, tiga. Satu tepuk. Asfal guys, asfal. I want everybody put your hands in the air. Hey. Keep me alright, hang out. Easy. Yes, everyone di rumah. Give me everything. Connect. Hey. Scooters kamu. Okey, sekarang ni pukul 2 pagi dan kami semua nak masak Maggi. Yeah. Aku dah macam tak betul lah ni. Penat menari, ya Allah. Satu malam je kan, kita kena enjoy habis-habisan. Sebab ini je masa yang kita boleh rehat lepas kerja balik. Yes, ini dia kita punya Maggi. Oh, delicious, deliverable, distances. Rabun. Yals. Kau nak lighting. Kau hado. Very the stelio. Halau apa tu? Baju asfal. Betul lah. Dah habis. Makan. Matanya. Tak ada buah gantung. Nak tidur gantung. Yes. Say what you want. Ya, bawa balik kerja masak Maggi terus. Aku dah menggeletar ni. Okay, setelah dah makan Maggi, semua suasana je dilengang. So semua dah tidur. Nampak tak? Ya, Allah dugo. Macam tu. So kita dah atas tidur. Esok kita sambung lagi. Simpan energi untuk esok. Good night. Sahabat. Good morning semua. Kita langsung bangun untuk sunrise. Look at that. Selamat pagi warga dunia. Kau janganlah sibuk dunia pula. Amin. Engkau bersama. Ingatkan aku boleh. Sejuk Sundal. Carut pula. Cantiknya. Cuba korang angkat cawan tu. Tengok sini ada. Itu kami punya drone ambil gambar.
Alright, sekarang ni tiba masanya untuk kita mengemas. Sekarang dah pukul 10. Kejap lagi nak keluar. Sikit perut lah. Nak berry. Jadi kami akan merindui tempat ni. Thank you. Gonna miss this place. Bye. Kamera. Allah. Bye-bye. Kamera kat mana? Tempat ni sangatlah cantik. Lepas ni masih fully book. Tak apa, nanti I akan cari tempat-tempat yang lain. Ni pun I jumpa kat Twitter and then terus booking. So, till we meet again. Kita jumpa lagi di tempat yang lain. I akan cari tempat-tempat yang unik macam ni. Mari kita balik sebab dah panas. Ni tengok joki aku semalam ni. Buang je lah. Marilah kita balik. Let's go. Percaya. Kenapa spek aku sengit? Antaklah pada diri dengan harapan dan keyakinan. Nak balik dah. 3, I have a good team, I'm a blow, I'm a money go. I'm on the floor, oh, I like to dance. Bye, jumpa lagi, bye. Thank you for the treat. Bye, see you again. Dari sana tu. Six-pack. Okay, let's go. Mana? Okay, jom. Alhamdulillah, selesailah sudah kita punya short getaway 2 hari 1 malam. Tapi rasa lama gila, penat sangat-sangat sebab tak cukup tidur. Nak tengok sunrise ni pasal tempat, for me tempat tu memang best. Sebenarnya it's not about place, it's about orang yang you pergi tu macam mana. Boleh masuk air ke tak, have fun ke tak. Itu sebenarnya yang best for me. Tapi tempat tu memang best. Tempat tu best sebab dia private. Tak dengar orang, you boleh bising ke apa. Sebab orang pun tak ramai. Jauh-jauh dia seketul je rumah kat situ. And then lepas tu bawah sikit ada satu lagi. So kalau you buka music kokok ke apa, tak ganggu apa-apa. Kita orang dah tanya dah, dia orang kata memang tak ganggu, tak ada masalah. And then tempat tu for me macam untuk I lah, kalau nak bawa family bercuti macam kurang sikit. Dia more tu sesuai dengan kawan-kawan. Masuk air gila, have fun sikit. Nak daripada bandar ke, macam tu sesuai. Kalau family tu tak sikit sebab dia macam terbuka. Dia punya tempat tu macam terbuka. And kalau dengan kawan pula, kalau macam I kan ada kawan-kawan I perempuan which is dia bertudung. And then if kita orang pergi bercuti mana pun, I akan make sure ada bilik yang tertutup ke apa-apa untuk diorang. So if nak lepak, diorang akan keluar pakai tudung. Faham tak? Kalau macam yang tempat kita orang duduk ni, tempat dia terbuka. So tak best untuk orang untuk nak campur ke apa ke for me lah. Sebab I hormat lah, sebab kawan I kan ada yang pakai tudung semua kalau nak pergi cuti semua. So macam susah sikit. Tapi best lah, tempat tu memang best. Sangatlah unik, lain pada yang lain. And really open. Tak ada hantu. Alhamdulillah tak ada hantu, tak ada apa. I stay out sampai pukul 4 pagi. Tak ada hantu, tak ada kena kacau apa. So memang seronok lah, tempat tu memang seronok. Memang chill, sangatlah chill. I memang enjoy sangat walaupun 2 hari semalam. Tapi puas sebab kita orang have fun, tak stop. Faham tak? It's sebab orang lah. I punya gang cuti ni gila, seronok tu. So thank you guys, thank you so much kepada yang menonton vlog ni. Kalau korang nak try pergi, boleh pergi. And insyaAllah I akan buat lagi vlog. I akan meneroka tempat-tempat yang unik macam tu, yang terbuka ke, macam best sikit. Dan nanti I akan pergi tengok mana-mana yang best. Kalau korang ada suggestion ke apa, boleh lah suggest juga. Nanti I boleh lah pergi bila-bila I free dengan kawan-kawan I ke, ataupun dengan family ke. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. And take care everyone. Bye. Thank you for watching guys. And jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. Okay, bye bye.